Saya tahu ke tak, aiboh dalam tempat kita si sakon ataupun kalau kahwin kita panggil saya wapa tepak, wapa tambun dan juga wapa muban. Saya tahu ke tak. Dan bila you nak buka long tabian ni? Video ni ada jawapan semua saya. Assalamualaikum saya. Jadi sebelum tu sana kita nak istihar berkenaan dengan sakon Islam Ibn Affan sikit sana sebab kata kalau kita tak ada istihar ni sana, kita takut saya ni rugi. Apa ni tak boleh gebuk, tak boleh jeput nasib hot ni saya. Jadi ada bisik, ada istimewa macam mana ni sakon Islam Ibn Affan ni? Lagu ni sana. Sejak daripada hari ni sampai dengan 31 Tanwakum 2568 dia bagi promotion istimewa sana. Boleh kita gebuk umrah 10 kisi. Batu telefon iPhone sana 17. iPhone 17 10T. Dan juga mutu 8 buah sana. Oh nak royak kata benda ni fisik sangat-sangat sana. Hanya semak semacik sakon Islam Ibn Affan Camkat. Dalam tempat kita sakon Islam Ibn Affan Camkat saka si sakon. Dalam kalau kahwin kita sana letaknya depan rompak ataupun depan apa ni stani tamrok puton si sakon sana. Depan tu lalu dah saya maklumat selanjutnya saya boleh kita tanya depan kaunter dia ataupun saya bolehlah add lah kita dapat QR code sini. Jadi saya mana kalau tak ada semak semacik lagi, gilah semak semacik nak gebuk umrah, gebuk telefon iPhone 17 dan juga gebuk apa ni mutu. Oh banyak sangat ya buaya sana. Jadi bolehlah kita pergi. Kita masuk isi kita hari ni iaitu berkenaan dengan air banjir, air boh tempat kita si sakon sana. Jadi kita boleh maklumatnya daripada page sana si sakon today. Page ni kalau bagi orang si sakon sana kita nak hitam sangat page ni. Jadi berkenaan dengan air boh ni tempat kita sana. Ada semua ne mukim ataupun ne tambun dan juga 18 muban, 18 kampung saya. Ada tambun mana tak, ada kampung mana tak saya. Atau buka long tabian bila. Yang pertamanya saya tambun Kalung ada semua 3 kampung iaitu Mu 2, Mu 3 dan juga Mu 4. Salah kita pun tak jelas juga kata Mu 2 ni kampung gopo-gopo salah, tapi kita rasa saya mana duduk di kampung tu saya akan tahulah kata kampung saya ni Mu apa salah. Jadi long tabian ni kita nak daftar nama berkenaan dengan Yoya 6 Tuam ni salah. Bagi tambun Kalung ni salah. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Tanwakum 2568 boleh pergi di botol Kalung masa pukul 8.30 sampai dengan pukul 3 cukup sana. Manakala yang kedua pula sana iaitu Tambun Sako sana. Tambun Sako ni ada semua 4 kampung. Mu 2, Mu 3, Mu 4, Mu 5 selesai. Lepas tu buka long tabian dia selesai. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 2. Hari ni dan juga esok sana. Tanwakum 2568. Masa dia sana pukul 9 sampai dengan pukul 4.30 selesai. Manakala tambun yang ketiga sana, Tambun Cengkiri. Ada semua 4 juga, 4 kampung juga kena banjir, kena eboh sana. Mu 1, Mu 2, Mu 3 dan juga Mu 4 sana. Kena deret-deret dah Cengkiri ni selesai. Jadi hari dia buka long tabian tu selesai. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Tanwakum 2568 masa pukul 9 sampai dengan pukul 4.30 petang sana. Tak ada hari cuti dia kata lagu tu selesai. Manakala yang keempat asal Tambun Tamayung. Ada semua 4 kampung juga asal. Mu 2, Mu 3, Mu 4, Mu 5. Hari buka long tabian asal tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Tanwakum 2568 selesai. Masa pukul 9 sampai dengan pukul 4 petang selesai. Hak tu Tamayung asal. Seterusnya Tambun Si Mamput asal ada 1 kampung sahaja iaitu Mu 1 asal. Buka long tabian ni salah kita pun tak ada boleh maklumat hak ni kita duk cari time malam dah tak ada jumpa salah, tapi kita duk nampak demo post tu kata demo long tabian dah salah, demo duduk long tabian dah, mana kata mula pada hari ni lah boleh jadi tu. Lepas tu hari akhirnya tu bila tak tahu tu tak ada maklumat, maaf tak salah hak ni lah. Lepas tu yang terakhirnya salah Tambun Si Sakon, tambun kita sendiri salah. Hak ni ada 2 kampung saja iaitu Mu 5 dan juga Mu 10 selesai. 2 kampung saja. Lepas tu buka long tabian tu esok tepat 2 sampai dengan 43. 2 hari saja salah. Tanwakum 2568 masanya pukul 9 sampai dengan pukul 4 petang selesai. Dan hak pentingnya salah laktan ataupun bukti-bukti hak kita nak hak dia nak salah. Jadi bila kita tengok di segi Tambun salah, tempat-tempat tu dia tak serupa salah. Dalam tempat kita ni salah, kita gini ya ada apa ni Bapak Cacun, Samnang Tabian Ban,
Lepas tu prompt yang nak own week kita masuk sana. Melik bab pacacon kita tu lah sasai. Lepas tu ada setengah tempat tu kena guna juga gambar seleboh lakcan wak kau ni jadi kena guna juga sana. Tengok di tempat masing-masing lah. Kita pun tak tahu ke nak ikut apa ni hak mana-mana satu. Paling baiknya sana sasai ikutlah botol hak sasai tempat sasai duduk tu sasai. Sebab kata gena-gena pun tak boleh di botol juga sasai. Tak kira lah nak ayuk kata macam mana. Akhirnya sana buat putusan kepada botol sasai. Cara tu kita sampai kepada selesai. Sekali lagi selesai dah. Sakon Islam Munafas Amkat ni duk buka promotion. Janganlah kita lupa pergi apa ni semak-semacik dia sana untuk kita nak gebuk mutu umrah dan juga telefon iPhone 17 sana iPhone 17 sana. Alhamdulillah. Sekadar inilah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.